saya berpeluang pergi bersama universiti dan saya sangat orang panggil kata hargailah perkara ini dan enjoy lah untuk berada di sini. Itulah inspirasi saya untuk datang ke Lima. Jadi saya datang untuk tengok-tengok. Ada setengah booth yang untuk civil aviation macam saya, tapi agak interesting jugalah dapat tengok senjata-senjata daripada negara-negara lain yang tentera kami sendiri yang mengguna. Jadi ya, saya datang sini sebagai pengunjung and so far very fun lah. Saya nak merasai exhibition yang bertaraf antarabangsa dan melihat kepakaran untuk our future, for our technology future. Membangunkan semangat patriotik saya kerana saya dapat tengok perkembangan teknologi negara kita sekarang yang makin lama makin canggih. Saya pun dapat bangga lah perkara itu, dan masa saya tengok pertunjukan Lima pun, pertunjukan pesawat jet pejuang semua, saya rasa bangga dalam diri saya. Saya rasa macam, oh hebat juga Malaysia ni. Boleh banyak pesawat dan banyak pertunjukan. Sebagai seorang rakyat Malaysia, saya berasa yang ini punya event memang memupukkan semangat perpaduan antara satu sama lain semua kaum. Sebab semua mari sini untuk menyokong pasukan keselamatan negara. Rakyat yang hadir untuk pameran ini daripada berbilang kaum. Okey, bila mereka berbilang kaum, berbilang bangsa lah. Tapi mereka datang kepada satu tempat di mana semua berkumpul dan masing-masing pergi reruai pelbagai agensi. So terutamanya agensi-agensi penguasaan di Malaysia lah, macam Custom, ATM, Navy, PDRM, Maritime, banyak. Seperti kami volunteer terdiri daripada pelbagai jenis kaum, daripada foreign, Malay, Chinese, India, semua ada. And daripada orang luar pun datang ke sini, and kami sangat berbangga sebab dapat berjumpa dengan banyak kaum kat sini, bukan sahaja Melayu. Cinta dan kasih sayang terhadap Malaysia lah. Tapi bagi saya, specifically bagi saya adalah berbakti kepada negara. Dan saya mempunyai peluang untuk berbuat demikian, dan dengan melalui tersebut semangat patriotik saya lebih mendalam dan saya dapat berbakti kepada negara lah. That's one my own definition lah. Demi menanam semangat patriotik dalam diri rakyat-rakyat yang datang di sini adalah dengan cara menunjukkan bahawa kita menjaga kedaulatan negara. Jadi bila menjaga kedaulatan negara, maksud kita mencintai negara, sekaligus bermaksud semangat patriotik itu ada. Okay, bagi saya semangat patriotik ini merupakan satu kami semua bersatu padu untuk membangunkan negara dan juga memberi keamanan dan keselamatan kepada negara. Peace and love. Gemuruh berdebar, jantungku berdegup pantas, menantikan detik peluang memburu emas. Kan ku libas, pejabat satu persatu ku cantas, fokus konsentrasi cetus kait tenaga, laungkan suara seia sekata, menggegar satu Asia Tenggara.